Senang nak pujuk Presiden Iran bagi laluan Selat Hormuz. Ini semua ada. Saya tak katakan kerajaan dulu ini tidak baik dengan Iran. Betul baik. Tapi tak seperti mana yang ada kita sekarang. Kita boleh telefon berulang kali. Kita boleh usulkan di parlimen. Bantah serangan Israel dan Amerika. Sudah saya tengok berapa negara di dunia yang buat kenyataan setegas Malaysia lakukan dalam soal perang Iran dan Israel. Bagilah sikit kredit. Ini bebal, semua tak kena. Ni apa dia masalah ni? Not one credit. Jadi saudara harus bangkit dalam itu. You ingat senang. Saya tahu risiko. Saya tak minta ni pengawal tambahan. Tapi mereka ambil keputusan tambah. Kalau saya tak berapa selesa. Tapi kerana dia tahu geopolitik dunia. Dia tahu satu-satu negara berkembang yang berani buat kenyataan. Bukan saya terhadap Israel, terhadap Amerika Syarikat. Oh, dia padam gitu semua. Yang dibangkitkan, saya runding dengan Presiden Trump Amerika Syarikat. Betul saya runding. But I do not sacrifice the interest of this country